Pagi ini saya bersama dengan rakan-rakan, kawan-kawan semua yang mana dijemput untuk mai di dusun Imam Effendi di Lembah Harang untuk makan pulut durian dan juga makan tengah hari serta depa kacau bubuk sora, bubuk Ashura. Dan tak sampai lagi tempat ni kan, tak lagi akan sampai di kemah yang depa sediakan, dan mudah-mudahan majlis depa ni akan senantiasa diberkati insyaallah. Angin pantai dingin. Baik lah, lagi petang lagi nak pergi. Motor banyak, orang tak ada. Masuk dalam lagi ya? Lah ni tak lalu lah no. Tak lalu dah ha. Buah ada lagi tu no. Oh ni. Oh dia ni pokok lama-lama ni no. Oh. Ni pokok baru tapi tak berbuah ni. Kampung halaman Pulut. Tu pulut hitam. tinggalkan